Ada yang tanya, untuk ikut IPO, wajib ada cash on hand kah? Ya, untuk beli saham IPO, kamu memang perlu cash on hand. Pastikan dana tersebut sudah berada dalam RDN, bukan daripada hasil jual atau beli saham yang masih belum diselesaikan, unsealed. Dana hanya dianggap settle selepas melalui kitaran penyelesaian T+2. Apa itu T+2? T+2 bermaksud dana daripada penjualan saham hanya akan masuk ke akaun pada hari bekerja kedua selepas transaksi dibuat. Pada masa itu barulah ia dianggap selesai. Cara untuk semak, contoh menggunakan aplikasi ini, klik profil di bahagian kanan atas, pilih eIPO, pilih saham IPO yang ingin dibeli. Di situ akan dipaparkan jumlah cash on hand yang boleh digunakan untuk pembelian IPO. Kalau jumlah tidak mencukupi, jangan risau. Kamu boleh top up RDN dahulu sebelum membuat pembelian IPO. Kalau nak tahu info saham berpotensi naik dan ilmu pelaburan, sila DM atau komen 168, saya akan kongsikan kepada anda secara percuma.